Tarawih and Times Square jadi platform dakwah terbesar perkenal keindahan Islam di Amerika. Suasana luar biasa menyelubungi Times Square apabila ribuan umat Islam berhimpun bagi menjayakan acara tahunan Tarawih and Times Square, yang kini dilihat sebagai antara platform dakwah terbesar memperkenalkan keindahan Islam di Amerika Syarikat. Program anjuran Way of Life SQ itu mencatat penyertaan lebih 3,000 individu tahun ini, meningkat berbanding kira-kira 1,000 peserta pada 2022 dan 2023. Acara berkenaan dimulakan sejak 2022 dengan matlamat menyatukan umat Islam dari seluruh Amerika dan Kanada. Di bawah limpahan cahaya papan iklan ikonik, peserta membawa sejadah masing-masing untuk berbuka puasa secara percuma sebelum menunaikan solat sunat tarawih berjemaah. Menurut penganjur, objektif utama himpunan itu adalah memupuk perpaduan sesama Muslim serta memberi gambaran jelas kepada masyarakat umum bahawa Islam adalah agama kedamaian. Kehadiran pengunjung bukan beragama Islam yang memerhati dengan penuh minat turut menyerlahkan suasana harmoni, sekaligus menjadikan acara ini simbol keberanian dan jati diri umat Islam di ruang awam yang paling terkenal di dunia.